First kali harga A25 ni dalam RM24K. Kalau loan dalam 5 tahun, bulanan RM514. Tambah pula deposit RM1,540. Bab minyak dia pula, kalau hampa naik AC full tank dalam RM10 ke RM15, so hampa kena prepare dalam RM80 ke RM120 lah dalam sebulan. Itu pun kalau hampa bawa jauh ataupun dekat. Untuk minor survey A25 yang baru ni, kali ni dia kena pakai 3 botol minyak hitam. Kalau yang dulu dia pakai 2 botol. So sebotol dalam RM70. Tambah oil filter RM45. Untuk tayar dia pula, selalunya kita akan saja tayar Pirelli lah. Tayar depan RM300, tayar belakang RM360. Dalam sekali road tax dengan insurans motor ni dalam RM800 lebih. So macam mana dengan gaji 2,000 lebih ni, cukup tak nak pakai A25 yang baru ni? Boleh je nak pakai. Cumanya kena disiplin lah. Kalau komitmen banyak, keras sikit lah. So kalau minat dengan motor A25 baru ni, boleh je datang mundur, okey?